13 Disember 2003, jam 18.00. Di bawah tanah beku di tengah Iraq, dalam ruang bawah tanah sempit berukuran 6x8 kaki tanpa pengudaraan, pemerintah yang telah digulingkan itu mendengar sebarang getaran halus yang datang tepat dari atas kepalanya. Saddam Hussein tahu terdapat ratusan, jika tidak ribuan askar Amerika yang sedang mencarinya. Dan jika mereka menemuinya, dia akan mati. Selama berbulan-bulan, dia berjaya mengelak daripada ditangkap. Seluruh division telah mencarinya dan berjuta-juta dolar telah dibelanjakan untuk mencarinya. Namun, setiap petunjuk dan setiap cubaan semuanya berakhir dengan cara yang sama, iaitu kegagalan. Saddam sentiasa kelihatan selangkah di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi malam ini berbeza. Dengan maklumat lisikan yang baru, tepat dan sangat boleh dipercayai, Amerika Syarikat percaya bahawa Saddam akhirnya berada dalam jangkauan dan telah menghantar beberapa anggota operasi khas terbaiknya untuk mencari beliau. Dan menamatkan salah satu pemburuan manusia terbesar dalam sejarah ketenteraan moden, bersama-sama, mereka membentuk Task Force 121, sebuah pasukan operasi khas elit dan sulit yang merangkumi anggota Delta Force, Navy SEAL, Tim 6 US Army Rangers dan 160 Point Special Operations Aviation Regiment yang juga dikenali sebagai Night Stalkers. Menyokong mereka ialah seluruh skuadron kavaleri berperisai, satu tembok keluli mekanikal berat untuk mengawal perimeter. Semakin masa berlalu, Task Force 121 semakin menghampiri sasaran mereka, iaitu beberapa pondok ringkas yang diberi nama kod Wolverine 1 dan Wolverine 2. Pada zahirnya, tiada apa yang istimewa tentang lokasi-lokasi ini. Tiada siapa yang akan menyangka bahawa salah seorang diktator paling kejam dan terkenal dalam sejarah akan bersembunyi di tempat seperti itu. Tetapi, itulah yang sebenarnya Amerika dan sekutunya harapkan. Pertaruhannya tidak boleh menjadi lebih tinggi daripada ini. Dan setiap saat sangat bermakna. Kerana jika Saddam mendapat tahu walaupun sedikit bahawa orang Amerika sedang dalam perjalanan, dia akan hilang sekali lagi. Seperti hantu yang masuk ke dalam rangkaian bawah tanah Iraq yang berliku-liku, para operator memeriksa optik penglihatan malam mereka, mengubah kegelapan di sekeliling mereka menjadi pelbagai warna hijau. Mereka memeriksa senjata mereka, mengaktifkan kunci keselamatan dan menahan nafas, mengetahui bahawa beberapa jam berikutnya adalah penentu hidup atau mati. Mereka akan sama ada mencapai objektif terpenting mereka atau membiarkan penyembelih Baghdad terlepas dari genggaman mereka. Sekali lagi, segalanya bergantung kepada saat ini. Bagi Saddam, ditanam dalam tanah adalah satu pembalikan bencana terhadap kuasa yang pernah dipegangnya beberapa bulan sebelum ini. Tercekik dalam kotak tanpa pengudaraan, dia bukan lagi arkitek kebal kepada sebuah aparatus negara yang memaksa dan mempunyai sejuta orang. Empayar itu bermula di tanah yang penuh dengan kutu yang sama, di mana dia kini bersembunyi di bawahnya. Dilahirkan dalam kemiskinan pada tahun 1937, trajektori politiknya dibentuk melalui penyingkiran yang terancang dan bukannya diplomasi. Menyertai Parti Ba'ath pada usia 20 tahun, dia berperanan sebagai penguat kuasa di peringkat jalanan, menyutralkan pesaing dan mengatur sel-sel militan. Menjelang tahun 1968, dia menjadi tenaga taktikal di sebalik rampasan kuasa yang merampas kerajaan Iraq, menghabiskan dekad berikutnya secara senyap-senyap, memusatkan kuasa tentera dan menghapuskan ancaman dalaman, seterusnya mengambil alih kawalan penuh ke atas Iraq. Pada tahun 1979, dia menubuhkan sebuah pemerintahan diktator totalitarian, sebuah rejim yang dibina atas asas ketakutan, paranoia dan keganasan. Ini membolehkannya mengekalkan cengkaman kukuh ke atas negara itu selama beberapa dekad, yang dikawalnya melalui aparatus negara yang memaksa, dibina atas perkhidmatan perisikan yang bertindih, polis rahsia dan penguat kuasa setia. Kelarannya mungkin presiden, tetapi Saddam sebenarnya memerintah Iraq seperti seorang raja atau maharaja. Mereka yang menentangnya bukan sekadar ditangkap, tetapi dihapuskan terus. Orang tersayang mereka juga sering menjadi mangsa, dibunuh secara senyap dan mayat mereka dibuang tanpa belas kasihan ke dalam kubur tidak bertanda. Sementara itu, tentera Iraq berkembang dengan pesat dan pada tahun 1980, beliau melancarkan perang pergeseran terhadap negara jiran, Iran. Perang itu berlangsung hampir 8 tahun dan menjadi salah satu konflik konvensional paling berdarah pada akhir abad ke-20, menyebabkan sekurang-kurangnya ratusan ribu kematian dengan anggaran yang sangat berbeza-beza. Pada tahun 1991, lagi pencerobohan, kali ini di Kuwait, memuncak dalam Perang Teluk Pertama, yang mana Iraq tewas kepada pasukan gabungan yang diketuai Amerika Syarikat. Selepas menumpaskan pemberontakan yang cuba dilakukan, Saddam berjaya mengukuhkan cengkamannya ke atas kuasa.
Menjelang tahun 2003, kesabaran Washington sudah habis. Pencerobohan itu diluluskan berdasarkan dakwaan bisikan bahawa Iraq menyimpan senjata pemusnah besar-besaran walaupun realiti selepas perang akhirnya menafikan dakwaan tersebut. Pada ketika itu, arahan tersebut adalah mutlak. Rejim itu mesti dicabut hingga ke akar umbinya. Menjatuhkan seorang diktator dari kuasa bukanlah satu tugas yang mudah. Walaupun Saddam Hussein telah pun bertahan selama beberapa dekad daripada cubaan pembunuhan, rampasan kuasa tentera dan serangan udara antarabangsa. Beliau menggunakan kuasa besarnya untuk melindungi masa depannya bergantung kepada bangka yang sangat kukuh, kawasan istana, rumah perlindungan dan penyokong setia untuk terus hidup menghadapi ancaman berulang kali. Keadaan ini ditambah pula dengan kumpulan pengikutnya yang sangat setia dan rapat menjadikan usaha untuk menangkap beliau satu cabaran yang hampir mustahil. Tetapi, Amerika Syarikat tidak boleh berundur. Selagi Saddam masih hidup dan bebas, perancang pakatan bimbang beliau masih boleh mengumpulkan penyokong setia dan menyemarakkan pemberontakan yang semakin berkembang. Tanggungjawab untuk menyelamatkan mimpi ngeri ini terletak di bahu Amerika dan sekutunya. 19 Mac 2003, Presiden Amerika Syarikat George W. Bush memberi lampu hijau untuk operasi kebebasan Iraq. Dan rakan sejawatnya dari Iraq, Saddam Hussein, bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang tidak pernah dihadapinya sebelum ini, iaitu pencerobohan berskala penuh ke atas negaranya oleh angkatan tentera terkuat di dunia. Bagi Amerika Syarikat dan sekutunya, objektif mereka adalah jelas. Mereka mesti menggulingkan kerajaan Saddam, mengenal pasti dan menghapuskan sebarang senjata pemusnah besar-besaran Iraq, mencari dan mengusir pengganas dari negara itu serta membebaskan rakyat Iraq daripada rejim pembunuh negara mereka. Supaya mereka akhirnya boleh beralih kepada sesuatu yang lebih selamat, lebih cerah dan lebih baik untuk semua. Ini tidak boleh menjadi kempen yang perlahan atau perang pergeseran yang berlarutan. Ia mesti dilakukan dengan pantas, dahsyat dan memberi impak yang besar. Dan Amerika Syarikat memutuskan untuk mencorakkan keadaan sejak detik pertama lagi dengan kempen Shock and Awe yang bombastik direka untuk melumpuhkan infrastruktur arahan dan kawalan Iraq secara berkesan dalam jam-jam pertama konflik. Semakin cepat tentera Saddam dibutakan dan ditulikan, semakin baik. Kerana itu akan menyukarkan musuh untuk mengatur sebarang bentuk pertahanan serius atau serangan balas. Untuk mencapai itu, pakatan tidak mampu terperangkap dalam pertempuran yang berlarutan di selatan atau barat Iraq. Mereka perlu menembusi jauh ke dalam negara, menyerang tepat ke jantung kuasa rejim, iaitu ibu kota Iraq, Baghdad. Dan itulah yang mereka lakukan setelah menerima maklumat bahawa Saddam sendiri sedang melawat sebuah kawasan di komuniti pertanian Dora di selatan Baghdad. Tentera AS bersiap sedia untuk melancarkan serangan pembukaan mereka. Beberapa ketika sebelum jam 5.00 pagi waktu tempatan, dua pesawat pejuang seluman F-117 Nighthawk dari Skuadron Pejuang Ekspedisi ke-8 memasuki ruang udara Iraq, meluncur laju terus ke Baghdad. Bergantung pada kelajuan dan teknologi siluman mereka untuk mengelak pertahanan udara negara itu. Setibanya di kawasan Dora, pesawat Nighthawk melepaskan muatan mereka, iaitu 4 bom pemusnah kubu GDU-27 seberat 2,000 paun yang dipandu satelit terus menuju ke kompleks Iraq. Pada masa yang sama, banyak kapal dan kapal selam Amerika Syarikat yang ditempatkan di Laut Merah dan Teluk Parsi, termasuk kapal penjelajah kelas Ticonderoga, USS Sculpins, kapal pemusnah kelas Arleigh Burke, USS Donald Cook dan USS Porter, melancarkan hampir 40 peluru berpandu jarak jauh Tomahawk ke lokasi-lokasi utama di seluruh negara. Salah satu bom tersasar dari sasaran, tetapi 3 lagi berjaya mengenai sasaran, merosakkan bangunan utama dan memusnahkan semua struktur di sekelilingnya. Malangnya, ternyata Saddam tidak berada di kawasan itu pada waktu tersebut, dengan laporan yang bercanggah sama ada beliau sebenarnya pernah berada di situ sebelum itu atau tidak. Walau apapun, operasi telah bermula dan ia hanya akan menjadi lebih dramatik dalam beberapa jam yang akan datang. Memang benar, pada hari yang sama, kempen Shock and Awe benar-benar bermula. Anggota Regimen Penerbangan Operasi Khas ke-160 menaiki helikopter Black Hawk 60L dan Little Bird 6M disokong oleh A-10 Thunderbolt II. Menyisir sempadan selatan dan barat Iraq, mereka mengenal pasti dan menyerang berpuluh-puluh pos pemerhatian. Dalam masa beberapa jam, lebih 70 sasaran ini telah dimusnahkan dan tentera Iraq secara efektif telah dibutakan.
membuka jalan untuk tentera Amerika, British dan sekutu lain melintasi sempadan dan memulakan perarakan mereka ke Baghdad. Mereka tidak berjalan kaki, tetapi bergerak dalam barisan berperisai yang besar, memanjang berkilometer jauhnya. Beribu-ribu kenderaan, termasuk kereta kebal Abrams, kenderaan tempur Bradley, howitzer tunda, mortar dan banyak lagi, menyerbu masuk ke Iraq. Di atas mereka, pesawat-pesawat gabungan dengan pantas menguasai ruang udara. Dengan kehadiran jet pejuang, pengebom, helikopter serang dan pesawat pengawasan yang menjalankan operasi tanpa henti, mencari dan memusnahkan sebanyak mungkin aset yang mereka mampu, Perang Iraq telah bermula. Kempen kejut dan gerun Amerika terbukti sangat berkesan. Pada hari-hari awal konflik, ratusan bom, peluru berpandu dan peluru lain mengenai sasaran mereka. Ibu pejabat tentera runtuh menjadi timbunan runtuhan. Rangkaian komunikasi terputus. Pertahanan udara dilumpuhkan. Dan banyak lagi, not utama Angkatan Bersenjata Iraq terputus antara satu sama lain dan dihapuskan. Di atas kertas, negara itu masih mempunyai tentera yang sangat besar dengan ratusan ribu anggota. Namun, pada hakikatnya, mereka hampir tidak mampu melawan dalam pertempuran awal itu kerana terlalu banyak kekacauan, gangguan dan terlalu banyak perkara berlaku. Adalah mustahil bagi para komander Baghdad untuk merangka atau melaksanakan sebarang pelan tindakan yang berkesan. Kerana peperangan moden bukan sekadar tentang berapa banyak kereta kebal yang anda ada atau berapa banyak pertahanan udara yang anda pasang. Ia juga sangat bergantung kepada logistik dan pasukan pakatan secara literal memusnahkan logistik tersebut sekaligus menafikan sebahagian besar kekuatan Iraq dalam proses itu. Sementara itu, ketika aset udara membersihkan laluan di hadapan mereka, pasukan Amerika Syarikat mara ke hadapan dengan kelajuan dan kecekapan tanpa henti. Mereka tidak mahu membuang masa untuk membersihkan setiap bandar dan kota secara sistematik sepanjang perjalanan. Jadi, sebaliknya, mereka memintas kebanyakan pusat populasi utama meninggalkannya untuk unit sekunder menguruskannya. Ketika mereka terus menuju ke Baghdad, perjalanan mereka tidak terlepas daripada cabaran. Mereka menghadapi beberapa tentangan sepanjang perjalanan, sudah tentu, daripada formasi tentera Iraq, unit pengawal Republik Saddam sendiri dan pelbagai pasukan paramilitari juga. Sebahagian daripada mereka bertempur dengan hebat dan mati demi perjuangan yang mereka percayai. Yang lain pula hanya mengibarkan bendera putih, menyedari mereka tidak mempunyai peluang menentang kekuatan mesin ketenteraan Amerika yang tiada tandingan. Tentera Amerika juga terpaksa berdepan dengan keadaan lokasi yang sering sukar dan tidak dapat dijangka di mana mereka bertempur. Ribut debu menyebabkan kekacauan, contohnya dengan konvoi-konvoi terpisah dan kenderaan-kenderaan sukar mencari jalan mereka. Talian bekalan juga terpaksa dipanjangkan semakin jauh apabila pasukan mara ke hadapan mewujudkan masalah logistik yang boleh mengancam untuk mengganggu keseluruhan operasi. Setiap batu yang berjaya ditempuhi membawa cabaran baru. Namun tentera AS tetap fokus pada matlamat mereka, iaitu sampai ke Baghdad secepat mungkin. Itulah satu-satunya perkara yang penting dan mereka tidak akan membiarkan apa-apa menghalang mereka. Di pihak lawan, kerajaan Iraq menggunakan kawalan mereka ke atas media negara untuk membina dan mengekalkan naratif penuh optimisme. Mereka mendakwa bahawa tentera Amerika sedang dihapuskan dan kemenangan sudah hampir tiba. Tetapi pembohongan itu hancur apabila hanya beberapa minggu selepas operasi bermula, tentera Amerika Syarikat tiba di pinggir Baghdad. Di sana, pasukan pengawal Republik paling elit Saddam menunggu mereka dan telah bersiap sedia untuk ketibaan mereka. Menubuhkan gelang pertahanan di sekitar bandar, memasang artileri, menggerakkan kereta kebal dan mengerahkan ribuan tentera. Mereka mempunyai kelebihan di kawasan sendiri, tetapi mereka tidak menjangkakan taktik atau peralatan canggih yang dibawa oleh tentera Amerika. Dengan cara tembakan, optik dan penguasaan udara yang lebih baik, pasukan Amerika Syarikat menyerang dan memusnahkan kedudukan Iraq sebelum mereka sedar apa yang berlaku. Dan pada 3 April, tentera menghampiri lapangan terbang Baghdad yang juga dikenali sebagai lapangan terbang antarabangsa Saddam. Ia merupakan salah satu kedudukan Iraq yang paling dipertahankan di seluruh negara. 2 askar Amerika terbunuh pada awalnya akibat tembakan mortar. Namun, menjelang akhir hari, selepas pertempuran sengit berbalas tembakan, Brigade Pertama, Division Infanteri Ketiga, mendakwa telah menguasai lapangan terbang itu yang kemudiannya menjadi pangkalan operasi utama AS selama bertahun-tahun selepas itu. Hari berikutnya terbukti menjadi detik penting. Baghdad adalah sebuah bandar yang sangat besar, menempatkan beberapa juta penduduk dan terdiri daripada banyak kawasan kejiranan yang padat, jalan-jalan seperti labirin, kompleks yang dikawal kerajaan serta kawasan perindustrian yang luas. Walaupun untuk tentera paling maju di dunia, ia akan menjadi medan perang yang sangat rumit untuk dilalui.
Tetapi Amerika Syarikat masih memberi tumpuan kepada kelajuan dan kecekapan. Mereka tidak berniat untuk bergerak melalui bandar dari jalan ke jalan, menyapu satu bangunan demi satu dan bergerak secara beransur-ansur ke arah sasaran mereka. Sebaliknya, mereka mahu terus menyerang jantung Baghdad dengan segera dan oleh itu, mereka mula melaksanakan serangan tanda yang kini ikonik ke atas ibu negara itu. Taktik ini terdiri daripada barisan kenderaan berperisai, selalunya termasuk Abrams dan Bradley, yang mencabar peraturan peperangan konvensional dengan meluru melalui jalan-jalan bandar terus menuju ke pusat. Ia kelihatan seperti tindakan melulu, tetapi setiap serangan thunder sebenarnya telah dikira dengan ketepatan yang luar biasa. Dengan sokongan udara yang sedia dan menunggu untuk membantu sekiranya keadaan menjadi buruk sekali lagi, Iraq tidak mempunyai tindak balas sebenar terhadap pendekatan Amerika. Mereka cuba melawan balik, melepaskan tembakan mesingan dan pelancar grenade berkuasa roket dari bangunan yang diperkukuhkan, tetapi tidak mampu menghentikan serangan mekanis besar-besaran. Bergerak pada kelajuan tinggi ternyata jauh lebih sukar daripada apa yang dibayangkan oleh sesiapa pun. Dan pertempuran untuk Baghdad yang ada yang menjangkakan boleh berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan berakhir hanya dalam 6 hari. Rejim Hussein secara rasmi berakhir pada 9 April yang dilambangkan oleh perobohan patung Saddam Hussein setinggi 39 kaki di dataran Firdaus, Baghdad. Kedua-dua marin, Amerika Syarikat dan orang awam Iraq yang gembira turut serta dalam peristiwa ini dengan ramai rakyat Iraq terus memecahkan sisa-sisa patung itu menggunakan tukul besi. Tajuk utama di seluruh dunia dikuasai oleh berita bahawa ibu kota Iraq telah jatuh. Operasi Amerika itu kelihatan seperti satu kejayaan besar. Namun, apabila debu mula mengendap dan asap mula beransur hilang di tiup angin Baghdad, ia menjadi semakin jelas bahawa salah satu objektif utama Amerika Syarikat masih belum tercapai. Rejimnya mungkin telah tumbang, tetapi Saddam sendiri masih bebas. Entah bagaimana, beliau dan anak-anak lelakinya, Uday dan Qusay, telah menghilang. Satu fasa baru dalam peperangan, iaitu pemburuan Saddam Hussein, bakal bermula. Setengah pemerhati menjangkakan bahawa penangkapan Saddam Hussein akan berlaku hampir pasti dalam beberapa hari selepas kejatuhan Baghdad. Lagipun, sejauh mana dia boleh pergi, sejauh mana dia boleh bersembunyi, selepas semua kuasanya telah dilucutkan daripadanya. Rupanya, dia boleh bersembunyi dengan jauh lebih baik daripada yang dijangkakan oleh ramai orang. Dalam hari-hari selepas pertempuran itu, pasukan tentera AS memburu petunjuk, menggunakan semua alat yang mereka ada untuk mendapatkan sedikit maklumat tentang keberadaan diktator itu. Tetapi, tiada apa-apa yang muncul, tiada penampakan yang disahkan, tiada lokasi yang dapat dipastikan. Seolah-olah, bekas pemerintah Iraq, salah seorang lelaki paling terkenal dan mudah dikenali di muka bumi, telah hilang tanpa sebarang jejak. Kemudian, kabar angin dan teori mulai tersebar. Mungkin dia bersembunyi di salah satu daripada banyak bangka bawah tanahnya. Mungkin dia telah melarikan diri ke kawasan padang pasir barat Iraq. Atau mungkin dia berjaya meninggalkan negara itu sepenuhnya dan bersembunyi di wilayah lain yang bersahabat seperti Syria. Untuk mendapatkan sedikit kawalan ke atas situasi dan mula menyusun kepingan teka-teki itu, ia mula mengumpul maklumat secara beransur-ansur. Tentera AS mencipta satu alat penjejakan yang agak luar biasa. Satu set kad permainan, iaitu kad permainan paling dikehendaki. Untuk lebih tepat, lebih 50 pegawai tinggi Iraq diberikan nombor dan lambang dalam dek tersebut dengan Saddam sendiri berada di tempat teratas sebagai ace sekop. Dan sementara unit-unit lain menumpukan pada memburu pemimpin-pemimpin bawahan, pencarian ace sekop diserahkan kepada yang terbaik antara yang terbaik. Pasukan tugas 121. Ini bukan sekadar unit tentera biasa. Ia menggabungkan elemen-elemen terbaik dalam tentera Amerika. Pada mulanya, mereka menggunakan sepenuhnya kekuatan aparatus risikan bernilai berbilion dolar dengan mengerahkan pemintasan isyarat yang canggih bersama ketepatan maut, Delta Force dan pengalaman SEAL Team 6. Bersama-sama, mereka merangka satu pelan untuk menjejaki lokasi Hussein. Mereka tahu bahawa walaupun raja telah dipaksa turun dari takhtanya, dia masih mempunyai ramai pengikut setia yang akan terus membantunya dengan apa cara sekalipun. Selagi dia masih bebas dan selagi dia mempunyai sokongan sebegitu, dia akan terus menjadi ancaman. Akan sentiasa ada kemungkinan dia muncul semula suatu hari nanti, merampas kembali kuasa dan memulakan semula pemerintahannya yang penuh huru-hara. Memahami perkara ini, pasukan petugas 121 mengandaikan bahawa Saddam kemungkinan besar akan menggunakan rangkaian setianya untuk bergerak. Dengan andaian dia menggunakan telefon satelit yang disulitkan untuk meminta bantuan dan pengiring separa tentera untuk membantunya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oleh itu, tugas pasukan petugas adalah untuk memintas rangkaian tersebut, mengejutkan mereka ketika mereka tidak bersedia dan cuba mendahului mereka satu langkah. Mereka melakukan segala yang mereka mampu untuk mencapai objektif ini. Mereka menemui
menahan dan menyoal siasat bekas pemimpin rejim. Mereka menganalisis timbunan maklumat lisikan. Mereka menggunakan radar, satelit dan sistem pengesanan lain untuk mencari sebarang anomali, sebarang tanda mencurigakan, sebarang petunjuk bahawa sesuatu yang besar mungkin sedang berlaku. Mereka memintas konvoi dan menyerbu pangkalan. Setiap kali maklumat lisikan penting diterima, mereka bertindak atasnya. Namun, berkali-kali tindakan Amerika tidak membuahkan hasil. Kemana sahaja mereka pergi, apa sahaja yang mereka lakukan, mereka sentiasa kelihatan terlambat. Ini terutamanya kerana Saddam telah membuat keputusan yang bijak untuk meninggalkan teknologi moden sepenuhnya. Jadi, sementara anggota pasukan khas memantau gelombang udara dan memintas transmisi radio, lelaki yang mereka buru itu sebenarnya bergantung kepada kaedah komunikasi dan pengangkutan yang lebih analog. Dia telah menyuculkan jaring digital dengan kembali menggunakan rangkaian tertutup kurir manusia, bergantung kepada kesetiaan puak lama dan hubungan rapat di dalam dan sekitar kampung halamannya untuk kekal di luar radar. Pada Julai 2003, Amerika Syarikat akhirnya mendapat petunjuk. Seorang rakan rapat keluarga Saddam memberikan maklumat risikan yang boleh dipercayai tentang lokasi dua anak lelaki Saddam, Uday dan Qusay. Mereka bersembunyi di sebuah rumah selamat yang diperkukuh di bandar utara Mosul. Mungkin Saddam berada bersama mereka, atau mungkin seseorang di situ sekurang-kurangnya boleh membawa mereka kepada Saddam. Pasukan Petugas 121 disokong oleh elemen Pasukan Petugas 20 dan 101 ST Airborne bergerak untuk menyerang. Mereka mengepung rumah selamat itu pada pagi 22 Julai, mengarahkan Hussein keluar dan menyerah diri. Mereka tidak memberi respon dan pihak Amerika Serikat tidak menunggu lama. Anggota operasi memecah masuk pintu, menjangkakan penyerahan diri yang pantas. Sebaliknya, mereka berdepan tembakan bertubi-tubi. Satu pertempuran sengit tercetus dengan 3 anggota tentera khas cedera dalam kejadian itu. Pihak AIS kemudian mengeluarkan senjata berat, menghujani rumah persembunyian itu dengan mesingan berat M2 Browning, senjata anti kereta kebal AT-4 dan pelancar bom tangan Mark 19. 200 anggota tentera bantuan juga tiba untuk membantu. Beberapa jam kemudian, rumah itu dikekarkan oleh serangan 10 peluru berpandu BGM-71 TOW yang menyebabkan sebahagian besar struktur rumah itu musnah. Ketika askar-askar Amerika menyelongkar runtuhan itu, mereka menemui mayat Uday dan Qusay. Saddam segera mendengar berita itu dan mengeluarkan kenyataan, memanggil anak-anak lelakinya dan cucunya yang juga terbunuh dalam serangan itu sebagai syahid. 2 nama besar dalam senarai paling dikehendaki telah berjaya dihapuskan. Tetapi Assekop masih belum ditemui dan Amerika Syarikat nampaknya masih belum hampir untuk menemuinya. Minggu bertukar menjadi bulan, dengan Amerika Syarikat terus mengikuti satu demi satu petunjuk yang sia-sia. Secara keseluruhan, antara Julai dan Disember 2003, pasukan petugas telah menjalankan 12 serbuan yang tidak berjaya serta 600 operasi tambahan untuk menjejaki Saddam Hussein yang merangkumi kira-kira 300 sesi soal siasat. Tiada satu pun yang berhasil, tetapi secara perlahan, pasukan petugas mengumpul semakin banyak data dan kebanyakan data itu menunjuk ke satu lokasi tertentu, iaitu Tikrit. Tempat di mana Saddam dilahirkan dan membesar, tempat di mana beliau mempunyai hubungan yang paling rapat dan tempat di mana ramai pengikut serta ahli rejimnya yang paling setia juga berasal. Ia masuk akal. Seperti haiwan yang cedera, Saddam nampaknya telah berundur ke satu-satunya tempat yang beliau rasa paling selamat, bergantung kepada orang yang paling beliau percayai untuk melindunginya. Tetapi Amerika Syarikat semakin menghampiri. Setelah menyedari bahawa bekas presiden itu kemungkinan besar berada di kawasan Tikrit, pasukan petugas 121 mula mengetatkan pencarian, menumpukan usaha mereka di kawasan tersebut. Mereka memulakan operasi pengawasan yang serius, menjejak pergerakan sesiapa sahaja yang mungkin mempunyai kaitan dengan diktator yang telah digulingkan itu. Akhirnya, mereka menumpukan perhatian kepada kelompok dalaman Saddam, iaitu keturunan Al-Muslih. Penemuan penting itu bukanlah hasil pengakuan mengejut, tetapi daripada satu siri soal siasat. Seorang tahanan bernama Basim Latif menunjukkan penyiasat kepada seorang lagi penyokong setia sehingga akhirnya mereka menumpukan kepada Muhammad Ibrahim Omar Al-Muslih yang juga dikenali oleh pasukan petugas 121 dengan nama kod Fatman dan The Source. Omar adalah salah seorang saudara dan pengawal peribadi Saddam serta seorang yang sangat dipercayai. Jika Amerika Syarikat dapat menemuinya, akhirnya pencarian yang nampaknya tiada penghujung ini boleh ditamatkan. Pasukan petugas 121 melancarkan serbuan kilat ke atas sebuah rumah selamat di Baghdad tempat Omar bersembunyi. Anggota operasi khas Amerika bergerak begitu pantas sehingga dia tidak sempat melarikan diri dan tiada peluang untuk bertindak balas. Dia segera dibawa ke sebuah fasiliti soal siasat yang selamat untuk disoal.
Omar dilaporkan telah melawan dan langsung tidak tergoda dengan ganjaran berjuta-juta dolar yang ditawarkan untuk sebarang maklumat yang boleh membawa kepada penangkapan Saddam. Tetapi akhirnya, dia mengalah pada keesokan paginya. Malah, dia memberitahu pihak AS dengan tepat apa yang mereka mahu tahu. Bukan sekadar gambaran kasar di mana Saddam mungkin berada, tetapi lokasi tepat di mana dia bersembunyi pada ketika itu. Sebuah kawasan ladang yang berdebu dan sunyi di luar Al-Daur. Masa semakin suntuk. Maklumat risikan itu masih baru dan kelihatan boleh dipercayai. Tetapi dengan sasaran yang begitu paranoid seperti Saddam, pihak AAS perlu bertindak pantas. Jika diktator itu mendapat sebarang petunjuk atau jika ada sesiapa yang sempat memberitahunya bahawa Omar telah ditangkap, dia boleh melarikan diri dari kawasan itu dalam sekelip mata. Sekali lagi, menghilang ke padang pasir Iraq yang luas. Tanpa membuang masa, satu pasukan serangan besar telah dibentuk dengan 600 anggota tentera dihantar ke kawasan yang ditunjukkan oleh Omar. Kembali pada malam Disember 2003, ketika pasukan serangan menghampiri Al-Daur, terdapat dua struktur yang telah dikenal pasti sebagai sangat penting. Masing-masing diberi nama kod Wolverine 1 dan Wolverine 2. Merujuk kepada filem Red Dawn tahun 1984 yang juga dipilih sebagai nama operasi itu sendiri. Dipercayai bahawa Saddam sedang bersembunyi di salah satu daripada dua lokasi ini dan Amerika Syarikat tidak berniat untuk membiarkan dia melarikan diri. Mereka telah membawa semua aset yang diperlukan untuk penangkapan menyeluruh dengan sokongan dan pasukan tambahan bersedia untuk bertindak jika berlaku sebarang masalah. Satu perimeter telah diwujudkan supaya walaupun Saddam cuba melarikan diri dengan kenderaan, dia tidak akan mempunyai jalan keluar dan pasti akan berdepan dengan kekuatan tentera Amerika. Apapun caranya, inilah saatnya, detik yang telah dinantikan selama ini. Dengan perimeter telah dikawal, pemendali elit pasukan khas bergerak masuk untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mereka bergerak dengan pantas, bergantung pada cermin mata penglihatan malam mereka untuk menavigasi kegelapan dengan mudah. Mereka menghampiri Wolverine 1 dan memaksa masuk dengan nafas tertahan, berharap dan menjangkakan akan melihat diktator itu bersembunyi di satu sudut. Tetapi tidak, tempat itu kosong. Pasukan kedua bergerak masuk ke Wolverine 2 dan mengalami kekecewaan yang sama. Kedua-dua lokasi telah diperiksa, kedua-duanya tidak menghasilkan apa-apa. Saddam masih bebas, tetapi Amerika Syarikat masih mempunyai alasan kukuh untuk mempercayai bahawa dia berada di kawasan itu. Dia mempunyai sangat sedikit masa untuk melarikan diri. Jadi, daripada berundur, pasukan petugas diarahkan untuk menjalankan pencarian yang lebih meluas, memeriksa setiap bangunan di sekeliling, setiap struktur, semuanya. Saddam mesti berada di situ, di suatu tempat. Akhirnya, beberapa anggota tentera menemui sebuah pondok asas lain yang kelihatan seperti semua pondok lain di kawasan itu. Tetapi, apabila seorang askar menendang sekeping bahan lantai, dia menemui satu perbezaan yang ketara. Satu bukaan kecil berbentuk segi empat di dalam tanah, lubang persembunyian. Lokasi yang sempurna untuk seorang diktator yang dikehendaki bersembunyi semasa melarikan diri. Tetapi sebelum askar itu sempat memulakan pencariannya, sepasang tangan muncul dari lubang laba-laba itu. Tangan Saddam Hussein. Saddam tidak cuba untuk melarikan diri atau melawan. Dia tahu masa dia bersembunyi sudah berakhir, permainannya sudah tamat dan dia menyerahkan dirinya kepada musuh-musuhnya. Apabila dia keluar dari lubang persembunyiannya, dia kelihatan hampir tidak dikenali berbanding diktator yang pernah berkuasa dan menakluk segalanya dahulu. Tiada lagi sut tajam, pakaian tentera dan wajah yang sentiasa terjaga rapi. Sebaliknya, yang berdiri hanyalah seorang individu yang kotor dan tidak terurus. Rambutnya panjang dan kusut, janggutnya telah tumbuh panjang dan menjadi kelabu. Secara fizikal, dia hanyalah bayang-bayang dirinya yang dahulu. Namun secara mental, dia jelas masih memahami siapa dirinya yang pernah menjadi dahulu. Kata-kata pertamanya kepada penculiknya adalah ringkas dan jelas. Saya Saddam Hussein. Saya Presiden Iraq. Dan saya mahu berunding. Jawapan yang diterimanya lebih ringkas lagi. Salam daripada Presiden Bush. Semasa memeriksa tempat persembunyiannya, para pengendali mendapati ia adalah sebuah bangka yang sangat sempit, hanya sedalam 6 kaki dan cukup lebar untuk seorang sahaja berbaring rata. Ia telah dilengkapi dengan lubang udara ringkas dan kipas egsos untuk mengelakkan Saddam daripada lemas. Tetapi, ia sangat berbeza daripada hartanah mewah seperti istana yang Saddam biasa nikmati pada tahun-tahun sebelumnya. Para askar juga menemui beberapa bekalan makanan di dalamnya bersama sejumlah besar wang tunai dan beberapa senjata yang jelas sekali tidak digunakan oleh Hussein. Dia segera dimasukkan ke dalam helikopter dan dibawa ke lokasi yang selamat. Pemburuan itu akhirnya tamat. Esekop telah ditemui. Sehari kemudian,
Diplomat Amerika Paul Bremer mengucapkan kata-kata abadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menangkapnya. Tentera telah mengeluarkan rakaman dan gambar penangkapan serta pemeriksaan perubatan Saddam. Bekas diktator yang pernah digeruni, seorang lelaki yang kelihatan hampir kebal ketika berada di puncak kuasanya, kini kelihatan lebih lemah daripada sebelumnya. Beliau kemudiannya ditahan sebagai tahanan perang bernilai tinggi. Sementara itu, kerajaan sementara Iraq menubuhkan satu kerangka kehakiman khas untuk membicarakan beliau atas jenayah yang telah dilakukannya terhadap negara mereka. Pada tahun 2005, prosiding bermula. Saddam mempertahankan dirinya sebaik mungkin, membalas tuduhan yang dikenakan terhadapnya dengan keberanian dan keyakinan yang sama seperti ketika beliau berkuasa. Tetapi tiada apa yang beliau katakan dapat menangkis bukti kukuh yang dikemukakan terhadapnya. Dan pada 5 November 2006, keputusan yang tidak dapat dielakkan telah diumumkan. Saddam Hussein didapati bersalah atas jenayah terhadap kemanusiaan dan dijatuhkan hukuman mati pada 30 Disember 2006. Hukuman itu telah dilaksanakan. Seorang lelaki yang telah menakutkan bukan sahaja sebuah negara, bukan sahaja sebuah rantau, tetapi seluruh dunia, akhirnya telah dibawa ke muka pengadilan. Pelaksanaan hukuman matinya menandakan berakhirnya secara muktamad satu era di Timur Tengah. Era yang telah dikuasai oleh ketakutan dan keganasan. Lelaki yang telah memerintah melalui ketakutan, membina kubu-kubu kuat dan mengetuai pembunuhan beramai-ramai, akhirnya telah ditangkap oleh askar-askar yang memasang perangkap pada satu malam Disember yang gelap. Untuk melihat bagaimana teknologi ketenteraan sepenuhnya mengubah keseimbangan kuasa dalam satu lagi konflik moden yang dahsyat, klik video di skrin anda sekarang dan kita akan jumpa anda di medan perang yang seterusnya.